Geng, ruangan di atas boleh tidur. Cukup selesa 3 orang, geng. Ni sampai hujung ni. Tu. Sini satu, 3 orang. Dewasa, geng. Okay, Assalamualaikum. Yang ditunggu-tunggu. Okay, Toyota Grand S tahun 2002 baru sampai, geng. Ready stop. Ni isi 3.4 petrol, geng. Permission gear auto, geng. Macam biasa, geng. Brand ready. Condition tidak amat cantik lah. Tengok bahagian depan dia, oh. Memang bahagian tepi sebelah kiri, ya. Macam biasa ada set ni. Tengok tu. Set ni red romantic baru lagi. Ruangan pembangunan dia yang di bawah ni tak amat-amat luas lagi. Ada atas, ada bawah. Yang ni kalau kita buat boleh masukkan gesture sampai ke dalam. Jom mana review di dalam. Okey, geng, memang badan siap ni. Sudah siap. Suasana memang betul-betul selesa dan sejuk. Orang pabek yang selesa, geng. Geng, nak sembang, nak makan, nak meeting, memang betul-betul selesa. Lebih dia walk through. Boleh ke depan. Ruangan tandas yang selesa dan cantik. Okey, yang amat besar. Itu buat mana? Torres komandnya. Memang selesa dan betul. Unit ni apa semua? Jadi, dewa kan? Dewa. Tak sini pula. Ino orang juga. Betul semua. Senang ke situ. Boleh hidup ni. Betul-betul. Boleh. Okey, scene dia yang cantik ni. Yang bahagian dia kuat di depan. Betul-betul. Memang cantik. Okey, geng. Yang mana berminat, nak carikan, nak dapatkan, nak berminat, Toyota Grand S ni RW Motorhome. Terima, geng. Dia ada storage di belakang dah, geng. Tu, ada set tangga. Tu access ke toilet lah. Ni black water tank.